gambar ni. Wah, adik lukis gambar wiri-wiri ke? Pandainya lah anak emak ni. Dah. Pergi masuk tidur. Esok nak sekolah. Okey, Mak. Jadi saya nak kena bayar berapa ringgit tak payah pun. Lukisan anak saya free je. Oh, baguslah kalau macam tu. Tararat, tararat. Patutlah lukisan lama Najib semua hilang. Rupanya dah kena jual. Yang tengok video Najib ni mesti minat melukis kan? Yippee, ada geng. Mari sini. Najib nak cerita mengenai Najib punya art journey. Tidak dinafikan dulu waktu kecil-kecil, Najib akan sentiasa duduk di depan TV dan tonton. Apa-apa cerita kartun lah. Saya kan dia lukis lah kartun tu. Najib akan tengok dari pagi sampai petang. Dan ada satu kartun ni memang best gila untuk para pelukis ya. Ya, inilah dia kartun Cak Zun. Uish, memang Najib tunggulah opening dia. Siapa yang pegang kapur tu. Okey, jom mari sama-sama. Ya, oh yeah. Ya, banger. Satu banger guys. Okay. Stop. Maaf Najib kena stop sebab dia cringe. Tapi memang Najib rekomenkan lah kartun tu. Sebab apa? Sebab waktu kecil, lepas Najib menonton je kartun-kartun tu, Najib akan sediakan pensel dan kertas. Dan kemudian Najib akan berkarya. Dari sinilah Najib akan merealisasikan imajinasi Najib sehingga besar. Tapi bila masuk sekolah menengah, Apa benda awak lukis ni? Tak adalah buruk. kata-kata mereka tak sedar sampai boleh melukakan hati seseorang ya. Memang rasa tu macam dimalukan. Adakah saya patut berhenti? Tak. Ini hanya permulaan saya dalam menceburi bidang lukisan ni. Tapi untuk mencari ilham tu memang susah lah. Kadang-kadang asyik termenung sambil tengok ke. Itu monyet kan? Memang lagu cuak tiba-tiba ada monyet lalu sebelah tingkap aku. Tapi aku tak tahu apa yang merasuki aku sampai aku terobses dengan monyet tu.